Testing. Jadi mikrofon saya tak ada bateri. Saya kena cas balik. Okay, tak apa. Dengar je suara. Hari ni kita nak pergi bercuti di Putrajaya. Dengar tak suara? Testing. Left Diy Resort City. Okay, kita dah nak sampai. Wah. Turn right. Sampai sudah. Yep. Marriott Putrajaya. Kita pergi cari parking sebab terlampau awal sangat kita sampai ni. Okay, jom. Nak masuk car park dia dekat bawah ya. Hati-hati. Kita dekat parking. Nak pergi lift lobby. Parking dia macam gini. Let's go. Lift to lobby. Kat mana tadi? LG. Kita nak pergi main lobby floor. Okay, kita dah sampai. Okay, kita ada telefon. Pergi toilet kejap lagi. Ada toilet. Kejap lagi nak pergi toilet. Dekat lobby dia. Hai robot. Comel. Kau jangan langgar. Okay. Ini lobbynya. Saya nak pergi. Cubalah. Tengok. Kita nak naik shuttle Marriott. Daripada sini kita boleh naik. Nak pergi IOI. Okay. Alright. Hanya kita berdua. Okay, kita nak pergi IOI. Kat sini kita ada dia termasuk dengan shuttle nak pergi IOI lah. Free saja. Dia ada masa-masa juga ni pukul 10 on terus. Jom kita pergi IOI sementara kita nak tunggu check in pada pukul 3 petang. Sampai. Okay, kalau kat sini dia akan berhenti dekat Moxie. Settle. Kita berhenti kat sini. Nanti kita nak balik pun kat sini juga. Okay, jom. Kita tengah menunggu dekat Moxie. Nak menunggu shuttle. Inilah. Kita tunggu kat sini depan ni. Moxie dia berhenti nanti pukul 1. Okay, kita dah puas-puas dah jalan dekat IOI City Mall. Menunggu. Banyak je. Yang ni level 2. Kita orang dapat level 2. Ada underground. Kat bawah tu underground. Ada lagi lah, banyak lagi. Recharge telefon pula. Kereta 28. Ramai juga nak check in. Nanti hiasan untuk Christmas. Wow, belon dia sampai atas sana. Marriott Putrajaya. Cute. Kawasan lobby dia banyak tempat duduk. Okay, let's go. Big screen lah. Kita pergi tengok kat sini sementara kita nak check in. Wow, besar tau. Kat bawah tu nanti breakfast. Bawah tu kan. Nampak tak? Jom saya nak ambil gambar dekat pokok Christmas tu. Macam menarik. Sekejap kan, tadi kan saya turun. Lepas tu tengok, wah, yang gerak-gerak tu nampak tak? Gerak-gerak tu. Cantik hiasan dia kat sini. Sampai dekat restoran dia. Sekarang ni ada yang tengah hari. Tapi kita dah kenyang tadi, dah makan dekat IOI. Ni harga dia lah. Lunch Saturday dengan Sunday 138. Okay. Wow. Besar ke? Cantik, luas. Okay,
Let's go. Dah ada tempat check in pukul 1.52. Kita nak check in. Orang ramai ya. Beg nanti dia hantar. Nombor berapa tu? Ni liftnya. Let's go. Ada 6 Mana ni? Bukan. Okay, jom. Kita dia level sampai level 13. Kita level 8 hari ni. Jom. Ramai sangat orang. So 8 berapa bang? 8.35. Sampai 8.35. Okay, masuk dulu. Kita dah masuk. Masa masuk ni kat sebelah ni ada almari. Almari dulu. Almari pertama ada apa dah? Baju ni. Tidur. Suami cakap ada hanger. Ada slipper disediakan. Oh, buka lampu. Macam biasalah. Ada iron board dah ada semua. Lengkap dengan pemberat. Penimbang. Penimbang, okey. Torchlight pun ada dekat situ torchlight. Almari kedua, kat sini ada safety box. Kalau kita nak letak barang-barang berharga lah. Sini laci dia biasa-biasa je. Saya tak ada apa-apa pun dalam ni. Oh, ada ni. Apa dah? Kalau kita nak cleaning service. Sini ada sejadah. Okey, ada hair dryer. Okey, jom kita tengok lagi. Kita masuk. Wow, cantiknya. Okay. Yang ni saya rasa yang ni bilik ni bilik king. Bukan. Maksudnya katil king. Sorry. Okay. Jom kita tengok bantal. Ada 4 bantal. Okay, sebelah ni ada lampu. Lampu tidur rasanya ni. Kita buka. Oh ya, betul. Lampu baca Siapa yang nak membaca malam-malam. Sebelah ni disediakan plug. Ada berapa plug lah, kiri kanan tak silap saya. Jadi tak bergaduh lah. Setiap orang ada sebelah kiri kanan ada plug. Tengok sini. Ada ya. Okay. Saya 0.5, biliknya agak luas. Kat sini tempat letak barang banyak. Luas sangat. Ni tempat kita rehat-rehat, santai-santai, makan-makan kan. TV. Nanti kita tengok TV channel dia. Okey, disediakan 4 botol air. Botol ni. Okey. Tengok tu. Ais, water boleh. Kita boleh minta ais kat sini. Ni in room dining. Kita boleh tengoklah harga dia. Breakfast. Dia ada juga breakfast. Siapa yang malas keluar breakfast ataupun tak beli, tak include breakfast, boleh je order. Okey. Kids, harga dia okey. Dinner, kalau siapa nak makan dinner lah. Pasta ada, pizza ada. Macam-macam. Okey. Lepas tu kita tengok kat sini ada apa. Sini ada peti ais mini. Okey, berfungsi sejuk. Lepas tu saya nak buka yang satu lagi ni. Okay, disediakan cawan semua. Ada tea, ada kopi situ kan. Kalau kita nak lah. Lepas tu ke bawah ni kosong. Boleh letak barang lah. Tong sampah dia pun ada disediakan kat sini. Tak berplastik tong sampah macam ni. Okay. Hotel ni macam ada gaya-gaya Palm Garden jugalah. Ada gaya-gaya Palm Garden juga. Tapi dia bilik dia yang ni lagi luas lah. Jom kita nak tengok bilik air pula. Okay, jom kita nak tengok bilik air. Welcome. Okay, bilik air dia ada tempat mandi, shower. Sini toilet. Ada tisu. Ada disediakan apa? Tong sampah. Juga ni tempat mandi. Kita nak tengok shower gel dia semualah. Tak sabar saya nak mandi sebab saya nak apa dah? Rasa wangi tak dia punya shower gel ni. Mesti wangi ni. Okay, next. Kita tengok dia ada cermin besar juga.
Cermin ni saya suka. Zoom in, zoom out saya ni. Okay, kita tengok dekat sini. Dia ada sediakan apa? Wow, ni disediakan clean skin ni. Kita boleh sabun. Sabun disediakan. Lepas tu tengok ada box rahsia. Okay, kuatnya. Sorry. Dalam box ni ada apa dah? Shower cap, semua dental kit, apa ni? Oh, dia ada bagi body lotion, semua lengkap lah. Okay, kalau perlu lebih nanti minta aja. Tak ada masalah, boleh request. Bawah ni ada towel. Ni towel lagi. Okay, yang best sekali kat sini, tara, kat sini ada bathtub. Bathtub dia tu saya tak pasti, rasa seorang muat ni. Kalau kanak-kanak 2 orang muat. Saya zoom out sikit. Macam tu. Ada bathtub ya. Bilik air dia ada bathtub juga. Okay, ni. View bilik air dia 0.5. Cantik, bilik air dia cantik. Bersih dan cantik. Last saya nak tunjuk view yang saya dapat. Kita dapat tara view entrance dia kat depan dia. Cantik lah juga kan. Tengok, kita boleh tengok view dia. Siapa yang datang, Foodpanda kita dah datang belum, kita dapat tengok lah. Okay. Kelas saya nak rehat sebab saya sangat penat. Tadi dah pusing-pusing ayo. Okay, let's go. Kita rehat dulu. Destinasi kita nak pergi 6. Sekarang ni dah hampir pukul 7. Kita nak pergi sarapan. Tadi kita keluar, lepas tu ramai sangat. Kita masuk bilik lagi. Dan kita nak keluar lagi untuk breakfast. Ni dah pukul 8.30. Harap tak ramai lah. Okay, dengan harapan tak ramai. Jom kita nak pergi breakfast. Jom. Go lift. Alright. Okay, 1. Kita nak pergi dekat restoran dia. Alhamdulillah tak ramai sangat. Yang ni macam family je. Okey je.
keluar sekejap sebab saya dah kekenyangan. Okay. Makanan kat sini memang sedap, banyak pilihan. Dan servis dia laju. Kalau habis top up, semua enak-enak. Alhamdulillah saya dah kekenyangan. Saya tengok view kat sini, kat luar ni boleh keluar. Wow. Lawa weh. Lawa. Alah, bismillah. Situ tasik tu. Sini pun ada, boleh OTD kat sini. Dekat LG ada spa, fitness center, swimming pool. Jom kita pergi ni, di spa, fitness center. Kita tengok. Pergi spa. Hello. Ini male spa. Jacuzzi, sauna, masuk. Ada orang tak? Ada orang tak? Wow. Wow. Jacuzzi ya, jacuzzi. Locker room. Locker nak letak barang-barang. So, okay, jom kita nak pergi tengok kat woman spa. Order. Yang ni untuk perempuan, female spa. Ni locker room. Wow. Best ke? Wow. Wow. Bilik sauna. Wow. Okay, kita nak pergi ke center. Pas makan, kita nak pergi sini. Nak main. Let's go. Macam-macam juga ada. Wow. Wow. Cantik lah. Luas. Yang ni nak pergi senam aerobik ke, naik aerobik ke, aerodance ke, boleh. Nak keluar daripada fitness center. Wow. Macam-macam mainan kat sini. Jom. Jom kita nak main ni. Kita nak main ni. Satu tambah satu. Okay, main golf. Nak start dari mana tu? Sini best. Ada permainan ni. Main golf pula. Okay. Lepas tu kita nak main apa? Cepat. Main ni pula. Ambil bola. Jaringkan. Okay. Alright. Satu mata. Jom. Next. Okay. 1.2. Luas Jom. Kita nak pergi lagi. Luas. Kids. Anak-anak kecil. Wow. Ini taman dia tadi. Breakfast untuk hari ni. Kita stay kat sini 3 hari 2 malam. Tak ramai. Pukul 7.15. Hari ni chill-chill sebab ramai. Lebih chill-chill lah. Tak ramai pun. Kita ada mango smoothie dengan pink guava, yogurt. Ada ni papaya, waffle. Hari ni macam nak try waffle. Hari ni ada ni. Wow.
Malam ada ke macam betul lah. Okay. Try. Chocolate pudding, banana pudding, ada ice cream. Saya tengok sini. Interesting hari ni kita bakar. Tenang ya hari ni. Tenang setenang-tenangnya sebab hari ni hari Isnin. Dah hujung minggu. Tak setenang ni ya. Isteri pun masih tenang. Ada banyak pilihan. Lontong Pakasang. Okay, kita try lontong. Tadi kita dah makan tadi. Ini yang shake around. Tenangnya hari ni, setenang-tenangnya. Yang ketiga, kali yang ketiga kita try makanan Jepun. Sedap semua. Miso soup dia sedap, sedap sangat. Yang ni macam sup sayur, sup ayam, lain sikit lah. Dia ni talapia goreng. So saya ambil kimchi sikit. Sedap. Saya suka makanan Jepun kat sini, memang sedap. Lepas tu suami ambil ni. Sekarang ni pukul 8, dah ramai orang. Alright. Siap. Makanan hari ni berbeza juga menu dengan semalam. Jadinya dia orang macam sentiasa tukar-tukar jugalah. Ni breakfast dia puas hati. Makanan dia almost sedap. Okay. Saya rasa tak ada komen banyak-banyak. Kalau nak datang makan breakfast kat sini memang terbaik lah. Kena wajib included breakfast lah kat sini. Korang kena rasai pengalaman makan sarapan dekat sini. Okay, sangat best. Saya suka dalam menu yang ada menu Jepun tu. Sebab saya pun nak tukar selera. Selalu je kan makan nasi lemak semua kan. Tak. Kali ni saya boleh makan pagi makan menu Jepun. Kat sini best lah. Yang tu memang saya rasa dia lain dan sedap. Saya pujilah sarapan dekat sini. Saya pun dah nak balik bilik. Hari ni kita check out. Jom. Hari ni hari Isnin. Tak ramai sangat. Tapi ramai juga nak cakap tu. Ramai juga. Cuma tidak sepadat hujung minggu. Kalau hujung minggu lagi padat. Okay, ni okey lah. Okey. Masa untuk check out. Okay. Overall dekat sini selesa. Bilik dia sangat selesa ya. Bantal dia empuk. Lepas tu aircon dia sejuk. Lepas tu ada lagi sofa ni boleh santai-santai tengok TV. View dia ada dua view. Ada satu view saya dapat yang ni. Ada satu view lagi view swimming pool. Okay. Ni pun dah cantik dah view dia. Wah. Alright. Bilik air dia pun memang setiap bilik ada bathtub Jangan risau. Bilik air dia sangat bersih. Love. Okay. Dan pun tak payah cakap lah. Makanan dia pelbagai. Dan Alhamdulillah rasanya sedap.
So kalau korang datang ke Putrajaya, bolehlah stay di Marriott Putrajaya. Apa-apa, saya memang seronok kat sini 3 hari 2 malam. Oh, dia sini juga kids friendly Banyak sangat permainan dekat bawah tu. Bye.